Assalamualaikum, berjumpa lagi. Kali ini kami Pak Long dan Mak Long hari kedua pergi ke segmen yang kedua, iaitu di Hall B, di mana terdapatnya kereta-kereta bermotor elektrik yang baru dipamerkan seperti dari Zeekr daripada negeri China. Terdapat juga kereta-kereta elektrik yang dibawa daripada Eropah seperti BMW, Audi, Volkswagen yang mempamerkan ciri-ciri yang begitu moden SUV mereka yang begitu menarik sekali. Kereta SUV elektrik Zeekr ini mendapat perhatian ramai kerana mempunyai ciri-ciri yang sungguh moden. Syarikat kereta daripada Germany iaitu Volkswagen juga mempamerkan SUV turbomatic mereka yang sungguh cantik dan elegan. Kereta jenama Eropah seperti Audi juga tidak lupa mempamerkan kereta-kereta SUV elektrik mereka yang sungguh cantik. Kereta Chomel Country Club yang sekarang ini di bawah BMW mempamerkan kereta elektrik mereka. Kereta elektrik daripada China iaitu BYD juga mempamerkan 2-3 SUV mereka yang sungguh mengagumkan. Sekian daripada kami Pak Long Mak Long, semoga anda terhibur dan kami akan muncul di segmen yang ketiga. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.